Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pasukan Seberang Cyber dari SK Kampung Seberang. Pada hari ini, kami diberi tema Solar City dan perlu membaiki 5 bug. Kami perlu menyelesaikan masalah yang diberi dengan mengenal pasti terlebih dahulu bug dan seterusnya. Mencari penyelesaiannya. Bug yang terdapat di dalam permainan ini bukanlah mudah untuk diselesaikan dan kami menghadap cabaran mencari penyelesaian. Contohnya, pada bug pertama, di mana worker tidak bergerak. Sepatutnya, worker mula bergerak apabila bendera hijau ditekankan. Yang utama dalam membaiki bug ialah mencari kod yang betul untuk mengganti yang salah. Contohnya, bug 1. Kami menggunakan pelbagai operator yang lain tetapi gagal. Seterusnya, sehingga akhirnya menemui operator sama dengan. Contoh yang kedua, apabila worker tidak bergerak ke panel solar. Yang seterusnya, kami rupanya perlu menukar faksi X dan Y yang betul. Solar City menerapkan objektif penjimatan tenaga kepada penduduk bumi. Melalui permainan ini, jelas terlihat bahawa Solar City menggunakan tenaga solar sebagai alternatif. Permainan ini memberi pengetahuan mengenai tenaga solar kepada pemain. Sebagai rumusan, permainan ini sangat bagus bagi murid mempelajari penggunaan tenaga solar yang boleh digunakan di rumah, di seluruh kawasan sebagai alternatif kepada tenaga elektrik. Sekian, terima kasih.